Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam meraihkan hari Arafah, selepas Nabi SAW menyampaikan khutbah terakhir, ada sebahagian para sahabat Nabi yang mula mengerti bahawa hidup Nabi sudah sampai di penghujungnya. Hari ini kita sampai di detik yang paling menyayat hati dalam sebahagian besar umat Islam, adalah detik terakhir kewafatan baginda Nabi SAW. Seorang manusia yang dilahirkan sebagai anak yatim, menjadi piatu seawal usia kanak-kanaknya, menempuh cabaran dakwah yang begitu hebat, dicerca, dizalimi, diusir daripada kampungnya. Berkelanalah dia pergi ke Taif, pergi ke Madinah untuk mencari harapan baru dalam berdakwah. Akhirnya telah mencapai kemenangan dalam Fathu Mekah. Maka segala cabaran dan tugasan sebagai seorang Nabi seperti Rasul-Rasul terdahulu sudah sampai di penghujung. Kita sedang melalui di hadapan rumah dan makam Nabi SAW. Dan di sinilah Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di sisi Masjid Nabawi, Rasulullah terbaring lemah di atas katil. Cuaca di Madinah terasa sunyi dan berat. Para sahabat berkumpul di masjid dengan hati gundah. Rasulullah mengalami demam yang panjang. Beberapa hari terakhir, baginda sangat lemah dan Aisyah berada di sisinya. Baginda kemudian yang meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimamkan salat subuh. Para sahabat yang mendengar berita tersebut mula menangis di dalam masjid. Pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, cahaya matahari menyinar lembut ke dalam bilik. Baginda membuka matanya perlahan-lahan, melihat suaminya yang lemah. Aisyah meletakkan kepala baginda di pangkuannya. Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, aku lebih suka bertemu dengan Tuhanku." Aisyah menahan air mata yang mengalir. Baginda kemudian yang meminta sedikit air. Lalu Aisyah membasahkan bibir baginda yang mulia. Rasulullah memandang ke atas, dan ucapan yang terakhir keluar daripada bibir Nabi, "Allahumma ar-rafiqal a'la." Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Tangan baginda perlahan-lahan jatuh. Nafas terhenti. Aisyah menangis teresak-esak. Madinah menjadi sunyi. Kekasih Allah telah kembali. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Nabi telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk menyampaikan Islam kepada kita. Tetapi apa pula kita? Tidak pernah kita mengungkapkan bibir kita berselawat kepada Nabi. Tidak pernah kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah Nabi. Keluarga kita jauh daripada sunnah Nabi. Tetapi kita mengaku bahawa Nabi adalah Rasul kita.
Marilah dengan sedalam-dalam iman kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi akan memberi syafaat kepada kita. Esok kita akan menyambut Aidul Adha. Namun kita mesti ingat tentang sirah perjuangan Nabi. Mudah-mudahan di dunia ini kita mengikut sunnah Nabi. Di akhirat nanti kita bertemu dengan kekasih yang kita dambai.